Melayu panggil dia ular kunti, ular tiung dan juga ular cincin mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya channel Balai Pembawa Sedar. Dah siap macam ni lah. Okay, hari ni kita nak review satu ular ni. Ular yang sering berada di kawasan tepi sungai. Lebih dikenali sebagai mangrove tree snake ataupun mangrove cat eye snake. Baru dapat, so dia tak berapa nak diam lagi. So kita boleh tengok dekat sini ni kalau tanda dia tengah marah kita boleh tengok ekor dia kalau dia marah sat. Nampak ekor dia tu. Ular ni kalau dia marah, ekor dia akan jadi macam ni lah. Dia menggedikkan ekor dia. Untuk bagi tahu yang dia sedang terancam. So kalau kita jumpa ular ni, kita nak buat apa? Sebaiknya kita tak payahlah mengganggu dia. Boleh seorang kacau depan tak? Nanti dia buka mulut. Kau boleh kacau? Tak ada, takut. Kau kacau kat depan. Tak nak dia buka mulut je. Kawan-kawan je. So, dia kalau dia rasa terganggu, ular ni dia akan menggerakkan ekor dia. Jadi ini adalah Boiga melanota ataupun kita panggil dia sebagai mangrove cat eye snake. Kenapa kita panggil dia mangrove cat eye snake? Kalau kita boleh tengok dekat sini, jap. Okey, tu mata dia tu. Dia nampak macam mata kucing. Nampak tak mata dia? Nampak? Ni. Nampak? Mata dia tu kita nampak macam mata kucing tu mata dia tu. Sebab tu orang panggil dia mangrove, orang putih lah panggil dia mangrove cat eye snake ataupun mangrove tree snake. Mangrove tu pula diambil bersempurna, ular ni selalu berada di kawasan paya bakau. So kalau kita pergi masuk paya bakau, ular ni dia jenis Ebroril tau. Ebroril ni ular yang berada di atas pokok. Atas pokok. So kalau kita masuk paya bakau ataupun hutan dekat area-area sungai yang ada air, tepi sungai ke, tepi parit ke, mana-mana, ular ni kita akan selalu nampak dia berehat di atas pokok lah kalau waktu siang. Sebab dia ni nocturnal. Ular nocturnal ni ular yang aktif mencari makanan, memburu makanan dia pada waktu malam saja. So bila waktu siang dia akan berehatlah dekat atas pokok. Dia akan tidur. So bila malam baru dia turun ataupun dia cari makan atas pokok tu. Makanan dia adalah burung yang sedang tidur, tupai. Dia makan juga katak. So ni saiz yang hampir ke maksimum dah. Dia boleh pergi sampai 2 meter. Kalau ni saya rasa sampai 2 meter pun tak apa. 1 meter lebih. 1 meter lebih. Kalau saiz dia boleh pergi sampai ke 2 meter lah. Tapi ni pun dah dikira sebagai dewasa dah ni. Dah besar. Tu kalau dia marah macam tu lah. Nampak? Dia akan matuk dan membukakan mulut dia seluas-luasnya. Dia buka mulut dia macam tu. Dia akan bagi tahu yang jangan kacau aku, dia kata. Nampak? Macam tu. Dia cakap kalau apa pegang aku kokok. So ular ni berbisa. Untuk membunuh mangsa. Tapi bisa dia tu hanyalah untuk bisa dia tu hanyalah untuk makanan dia saja. Kenapa untuk makanan dia saja? Sebab kalau dekat manusia dia tak ada efek. Bisa dia ni tak terlalu kuat untuk membunuh manusia lah. Paling kurang pun kita mungkin akan bengkok-bengkok ataupun rasa gatal-gatal. Kalau teruk lagi mungkin kita akan kena demam panas. Tapi kalau yang ada kes kematian tu mungkin disebab jangkitan kuman daripada gigitan ular ni lah. Tapi ular ni kalau dia batuk pun, persen untuk dia inject venom dia adalah sangat rendah. Sangat rendah. Kenapa saya cakap tu? Sebab ular ni adalah ular yang bertaring belakang. So ular selalu kita tahu taring dia dekat depan ni kan. So kalau dia batuk, kita akan kena venom dia tu. Tapi ular ni dia taring dia dekat belakang ni. So bila dia batuk tu, chance untuk dia inject venom dia tu sangatlah kurang. So kalau dia nak inject juga venom dia dekat kita, bila dia patuk kita tu dia kena kunyah dulu. Bila dia dah kunyah kita bila dia dah kunyah dia akan sampaikan taring yang belakang tu, barulah dia boleh suntik dia punya bisa dia. So
So tu je lah untuk hari ni. Review tentang mangrove KI snake ataupun mangrove tree snake, ular Boiga melanota ataupun orang Melayu panggil dia ular kunti, ular tiung dan juga ular cincin mas. Okey, bye bye. Assalamualaikum.